Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 bersamaan dengan hari Selasa hari ini. Dan seperti biasalah, kita bawakan tetamu untuk anda kalau dalam Bicara Eksklusif ini. Okey, selalunya hari Isnin tapi tak apalah, kita bawa ke hari Selasa hari ini. Ya, istimewa lah. Istimewa lah sikit kan dalam slot Bicara Eksklusif di Labuan FM. Jadi teruskan mendengar Labuan FM sama ada di frekuensi kami 103.7 ataupun 89.4 MHz. Penstreaman secara langsung juga ketika ini di FB dan juga di TikTok Labuan FM. Ya, betul. Anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Tok Ketua untuk membincangkan dengan topik Tok Ketua lah ya. Yang mana kita bersama-sama dengan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pantai hari ini. Itu bersama-sama dengan Encik Ramdan bin Abidin. Jadi Assalamualaikum, selamat pagi Ketua. Waalaikumsalam. Apa khabar Ketua pagi ni Ketua? Sihat Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita berbesar hati menerima tetamu kita hari ini. Betul. Jadi pagi ini kita akan mengenali lagi asal-usul nama Kampung Pantai itu sendiri, persempadanannya. Betul. Kan? Apa antara kemudahan-kemudahan yang ada dekat Kampung Pantai tersebut. Betul. Dan apa yang menjadi tarikan untuk kita ni datang ke Kampung Pantai sebenarnya. Betul. Tapi sebagai permulaan, kita nak tanya dari Ketua lah juga. Mengenai dengan sikit pengenalan daripada Ketua. Pengenalan daripada Ketua dulu. Silakan Ketua. Okey, terima kasih DJ Shima dan Hebi. Ya, saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ramdan bin Abidin. Ada 2 tahun lebih lagi mau pincen. Pincen dari kerajaan lah. Okey. Sudah bayar istri. Penduduk asal Kampung Pantai, tapi rumah ni banyak. Kadang-kadang di pantai, kadang-kadang di banyaklah kampung-kampung yang ada tempat tinggal lagi lah. Okey, apa lagi ya? Itu sialah. Malu-malu lagi Ketua lah kata. Nampak. Itu nyerang untuk permulaan, sesi perkenalan. Dia pemanasan. Bersama-sama dengan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pantai, Encik Ramdan bin Abidin. Okey, kita sudah mengenali Ketua. Sekarang kita nak mengenali Kampung Pantai itu sendiri. Jadi seperti biasa, sama juga soalan kami dengan ketua-ketua yang sebelum ini. Rasanya boleh tak Ketua ceritakan sedikit asal-usul nama Kampung Pantai ini macam mana? Persempadanannya tu dari mana sampai ke mana Ketua? Silakan. Okey, Kampung Pantai ni dahulunya, dululah. Kalaunya Kedayan Biani-Biani. Kampung Pantai ni namanya Kampung Pantai Gajah Melaku. Nama ni dijadikan di kampung ni disebabkan apabila orang-orang tua kita dulu, generasi yang dulu-dulu membuka Kampung Pantai inilah. Yang mana semasa dorang sampai di Kampung Pantai ni, mereka ni berjumpa dengan seekor gajah, seekor ketua sekumpulan pun tak tahulah, sedang berehat. Okey, dalam bahasa Kedayan ni kalau berehat ni melaku. Jadi apa ni, gajah melaku ni dia berehat di tanah yang rata. Okey. Jadi dengan itu wujudlah Kampung Pantai ni, yang mana yang saya dapat tahulah di antara kampung yang terawal di Labuan. Asal usul yang orang mula-mula tu pun saya pun dah pasti. Even though saya punya keturunan ni asalnya dari mana pun saya pun, tapi yang dengar cerita dari Brunei lah. Dan pada mulanya Labuan ni memang kosong. Tidak berpenghuni, dan
penghuninya mula-mula adalah di Pulau Keraman dan juga di Pulau Ino. Dua itulah. Dan selepas itu diorang bergerak ke pulau lah, ke Pulau Labuan ni dan mencari penempatan kampung lah. Begitu yang saya diceritakan lah, yang saya dapat tahu lah. Begitu rupanya. Asal usul dia dari seekor gajah yang sedang berehat di tanah yang rata. Kalau orang Kedayan tadi bilang ketua tadi bagi tahu kena panggil Melaku. Asalnya kampung pantai ini dari nama Kampung Pantai Gajah Melaku. Okey, bagaimana pula dengan persempadanan? Dari mana sampai mana kampung pantai ini ketua? Okey, persempadannya ni adalah mengikut jalan utama yang mana daripada Jalan Pulau Buah. Kalau kita naik ke Kerupang, di sebelah kiri itu adalah kampung pantai. Jadi seterusnya ikut jalan tu dan masuk ke jalan Haji Kudus. Jadi jalan Haji Kudus pun konflik juga di sana. Okey. Yang mana dia mengikut jalan tu yang menuju ke mantan senator kita dulu, Datu Isli. Di sebelah kiri adalah kampung pantai. Di sebelah kanan adalah Duran Tunjung. Kalau asalnya dulu-dulu kesemua tu adalah kampung pantai. Jadi ada konflik sikit dari segi pengurusan yang mana kita bertembung dengan ketua kampung Duran Tunjung. Kadang-kadang ketua kampung Duran Tunjung pun menolong, ketua kampung pantai pun menolong. Jadi di sebalik itu ada keistimewaan yang tinggal di sanalah. Dua-dua ketua kampung ni menolong. Memang ada perancangan kita untuk buat pensempadan baru yang mana kita akan buat daripada New Tech. New Tech tu adalah kampung pantai, sempadan hujungnya lah. Yang mana ikut jalan Tun Mustafa tu, kita ada separuh lagi di Pantai Avenue tu, di belakang ada sikit. Dan sampai ke balai raya kita dekat Dewan Serbaguna tu lah. Kiranya Dewan Serbaguna tu di bawah kampung pantai, Kemas tu pun di bawah kampung pantai, Jepam tu pun di bawah kampung pantai. Dan mengikut jalan tu baliklah. Sampailah ke Pulau Buah tu. Itulah kawasan kampung pantai lah. Pantai itu sendiri. Memang kalau ikut yang saya cakap tadi, kita memang ada perancangan untuk buat pensempadan baru. Cuma masalahnya kita menghadapi tuan punya tanah. Yang mana untuk kita buat sempadan baru ni, kita perlu mendapat kebenaran tuan tanah. Betul. Cuma masalahnya kita tidak jumpa tuan tanah ni. Jadi isu tu memang sudah lama kami mau usahakan. Sejak saya mula-mula jadi ketua kampung lah. 2 tahun yang lepas lah. Tapi sehingga kini kita belum berhasil untuk mensempadankan baru. Baik. Baik. Itu sedikit cerita. Kita dah tahu asal-usul nama kampung pantai. Betul. Persempadanannya. Rupanya luas kan. Okey, dan kita nak beralih kepada Tok Ketua pula lagi mengenai dengan apa antara isu yang sering ada di kampung pantai yang boleh diangkat untuk perhatian pihak berkuasa tempatan maupun pihak kerajaan, Ketua. Okey, untuk makluman semua, penduduk kampung pantai ni yang kita tahu adalah 2,000 orang, lebih kurang begitulah. Yang terdiri dari berbagai bangsa dan untuk masa ini yang seperti yang perancangan saya mula-mula menjadi ketua kampung, saya ingin mewujudkan semula yang mana pantai ini dahulu terkenal dengan tamu. Tamu itu dahulu adalah di kawasan Pejabat Kemas sekarang ni, yang mana dulu ada 2 deret gerai yang disediakan oleh kerajaan dan juga 1 pentas yang mana sekarang ni di Dewan Serbaguna tu lah. Ada 1 tempat lagi dulu bolehlah main sabung ayam. Yang memang dibenarkan dulu lah. Kalau Kang Hani jangan cuba-cuba lah. Dan untuk dari segi perancangan tu memang tamu ni sekarang ni sudah kita wujudkan. Kita sudah berjaya menghasilkan di mana kita sudah mendapat peruntukan daripada kerajaan, iaitu di bawah Sejati Madani.
kita sudah buat dan wujudkan di Balai Raya Kampung Pantai bersebelahan dengan Dewan Serbaguna, yang mana kita sudah memohon sebanyak kemah untuk dijadikan gerai dan juga untuk tapi malangnya sambutan untuk penyertaan peniaga-peniaga ni kurang jadi itulah kami Jawatan Kuasa JPKK sebenarnya berusaha keras untuk merealisasikan tamu tu. Dan di sini pun juga saya mohonlah dan merayu kepada peniaga-peniaga agar dapat join dengan kami di tamu itu, yang mana sewanya pun sekarang saya sudah turunkan jauh lagi murah. Yang mana untuk sewaan kemah tu separuh 10 kali 20 untuk 3 hari yang kita buka pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad adalah RM50 sahaja. Daripada 150 dahulu untuk menarik peniaga-peniaga ni berniaga di sana, kita sudah turunkan lebih daripada separuh. RM50 saja. Dan hopefully kalau ada peniaga-peniaga, grup-grup peniaga tu yang datanglah, berhubunglah dengan kami untuk merealisasikan apa yang kami impikan itulah. Baik, itu dia antara menjadi perhatian ketua kampus sendiri untuk diangkat dari segi perhatian kepada kerajaan maupun pihak berkuasa tempatan. Okey, nanti kita akan sambung lagi semula untuk bercerita mengenai dengan kampung pantai ini. Jadi pada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami dengarkan ini di Labuan FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimbang. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. 9.30 minit pagi sudah ketika ini dan kita kembali bersama-sama dengan Ketua Kampung Kampung Pantai iaitu Encik Ramdan bin Abidin menceritakan topik kita pada pagi ini, Tok Ketua. Okey, dan kita nak mengetahui apa lagi yang ada di Kampung Pantai. Kalau tadi Ketua dah membawakan isu yang boleh diangkat untuk perhatian pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan, yang mana Ketua sendiri berhasrat untuk menaikkan ataupun menghidupkan kembali tamu di Kampung Pantai. Jadi sekarang ni Ketua, kita nak tahu apa agaknya kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kampung Pantai pula. Okey, kalau dari segi infrastruktur tu kita ada Balai Raya. Memang Kampung Pantai ni sebenarnya satu yang masalah dihadapi oleh saya dan AJK ni, kita tiada tanah kerajaan. Yang mana selalunya promosi kerajaan ni, kalau kita mau buat sesuatu projek ataupun apa, mesti di bawah tanah kerajaan. So itu yang salah satu kita punya masalah. Tiada tanah kerajaan. Dan satu, memang pada perancangan kami AJK ni, kami ingin menjadikan Kampung Pantai ni sebagai satu pusat pelancongan, yang mana kami nampak pantai ni hanya dari segi pelancongan sajalah yang kita boleh timbulkan sebagai kampung pantai ni, yang mana di kampung pantai ni ada satu tempat iaitu di Pulau Buah, di mana tempat persembunyian askar Jepun dulu semasa Perang Dunia Kedua, semasa di akhir perang itu, di mana diorang bersembunyi di satu lubang di bawah sana. Dan pada masa itu tentera Australia yang datang ke Labuan ni, tentera perikatan, menyerang dan menamatkan tentera-tentera Jepun yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Itu nanti kami akan cuba untuk cari tempat tu balik. Kita akan jadikan salah satu tempat kunjungan lah, satu tempat sejarah yang mana ada terdapat di Kampung Pantai. Dan satu lagi, kita juga akan
menetapkan tempat bermulanya Kampung Pantai ini. Kita akan bawa salah seorang orang yang tahu cerita tu di mana tempat tu, dan kita akan cuba naikkan tarafnya lah sebagai satu tempat kunjungan orang-orang Labuan ataupun dari luar Labuan lah untuk mengenal Kampung Pantai ini. Okey, di sini juga saya juga ingin tapi itu perlukan kerjasama juga daripada warga kampung. Kita juga mempunyai perancangan di mana kita akan mewujudkan satu perjalanan hutan menggunakan ATV dan merentas hutan-hutan di Kampung Pantai ini, dan di sana kita akan melabel pokok-pokok yang ada, yang kita sudah pasti pantai ini banyak pokok-pokok yang orang tidak tahu asalnya ni. Maklumlah Labuan ni sudah jadi bandar, banyak pokok-pokok sudah hilang. Benda buah-buahan yang dulu pun seperti santul, surapit sudah tidak dikenali dengan generasi muda sekarang ni. Jadi kita akan mencari tempat tu yang ada dan kita akan tunjulkan. Cuma kita perlukan kerjasama daripada penduduk kampung, tuan tanah kampung untuk membenarkan kita akan membuatkan trek perjalanan itulah untuk bawa pengunjung-pengunjung ke sana. Dan disebabkan kita juga bukan tanah kerajaan yang jadi saya akan meminta mempelawa penduduk kampung untuk join bersama untuk dari segi modal lah, untuk kita beli peralatan ATV apa semua itulah dan sebagainya lah. Dan satu lagi, saya juga bercadang untuk membuat, kalau jadilah insyaAllah, kolam pancing. Yang mana kita ada satu tempat yang strategi, bekas paya, bekas sawah padi dulu, untuk kita jadikan satu kolam pancing, yang mana saya tengok respon ataupun pemancing-pemancing ni, pemancing-pemancing kolam ni amat membanggakan dan tinggi lah. Di mana selalunya event-event ini dibuat di sebelah Sabah, pengunjungnya yang mana yang saya pernah pergi lah melebihi 5,000 orang. Jadi itu salah satu untuk membantu juga Labuan dari segi ekonomi, yang mana apabila dari luar Labuan ni datang, let's say kalau dia berbelanja di Labuan ni, contohlah minimum 500. Just imagine kalau yang datang tu 5,000 orang. Ia akan memanfaatkan kepada peniaga-peniaga di Labuan, peniaga-peniaga di UTC, homestay dan sebagainya lah. Kita akan mendapat dia punya kelebihannya lah. Kita akan dapat dari segi ekonomi, kita akan naik. Apa yang saya nampak, Labuan ni cuma satu saja untuk menaikkan ekonomi Labuan ni adalah dari segi kehadiran dari luar ke Labuan. Yang memang pun sekarang ni pun kita tahu kalau feri ni memang penuh saja. Kalau bulan 5 ni, yang saya tahu, saya ni sudah mohon minta apply dari awal bulan 5. Yang saya mau keluar bulan 5 ujung penuh sudah. Jadi itu pun saya minta harap pihak yang berkenaan untuk memikirkan baliklah. Asal kalau dari segi tambahan feri, dulu kita cuma ada 2 feri. Sekarang ni mungkin kita sudah ada berapa? 4 kah feri? Ceritanya penambahan feri ni bukan menyelesaikan masalah. Yang selagi banyak feri, selagi itu orang akan keluar dan masuk. Jadi hopefully itulah yang kita harapkan, warga Labuan harapkan, wujudnya satu jembatan dari Labuan ke Menumbuk. Baik. Itu dia antara inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh ketua sendiri, antara perancangan-perancangan juga dalam memajukan Kampung Pantai itu sendiri. Okey, dan kita nak tanya dengan ketua juga. Mungkin ketua boleh kongsikan juga apa antara bantuan-bantuan yang warga kampung ini boleh memohon melalui ketua sendiri. Okey, untuk makluman, sebagai juga pengurusi JPKK, saya juga merangkap sebagai ketua kampung.
dua lah ni sekaligus. Yang mana berbezalah di sebelah KK dia pengurusi JPKK ni lain orang. Ketua kampung lain orang dan lain-lain bajetnya lah. Jadi apa yang boleh dibantu dengan pengurusi ataupun ketua kampung ni adalah untuk mendapat bantuan daripada MAWIP. Yang mana MAWIP ni ada menawarkan ataupun bagikan bantuan dari segi sara hidup, bantuan sewa rumah, dari segi persekolahan. Persekolahan pun untuk bantuan persekolahan tu pun kena juga ketua kampung ni yang menandatangan lah. Dan satu yang paling berat ni untuk ditandatangan ni adalah dari segi permohonan warga negara. Yang mana selalu saya dapat ni adalah pendaftaran lewat. Kadangkala kita susah untuk mengesahkannya, yang mana anaknya tu sudah berumur 20 tahun. Yang saya pun dah pasti, betulkah dia ni lahir di Labuan? Dan 20 tahun yang lalu bukan saya yang jadi ketua kampung. Jadi untuk mengesahkan tu di jabatan pendaftaran pun terikat dengan ada satu akta juga di bawah, yang mana apabila kita memberi maklumat palsu, kita akan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi dari sana itulah yang beratnya. Yang mana seperti yang sedia maklum, saya ni pun bekerja di bawah yang undang-undang. Jadi keberatan memikirkan undang-undang tu adalah tinggi. Jadi kadang-kadang susah untuk kita mengesahkanlah. Itu pasal melibatkan warga negara ni, fahamlah, ini melibatkan negara kita Malaysia. Apabila kita salah untuk dia akan mencemarkan kedaulatan negara lah. Okey. Baik, itu antara bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui pengerusi JPKK sendiri. Jadi kalau ada sebarang permasalahan memerlukan bantuan, jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Terus orang kata hubungi ketua, insya-Allah ketua akan cuba membantu seupaya ketua lah ya. Betul. Jadi kita minta juga daripada ketua sendiri, mungkin ada sedikit harapan ketua sendiri sebagai ketua kampung Kampung Pantai ini. Apakah harapan ketua sendiri dalam memajukan kampung untuk nampak terus maju dan juga aman? Okey, satu saya terlupa tadi, dari segi bantuan bencana alam. Okay. Jadi saya mohon warga Kampung Pantai yang mana-mana ada terlibat dalam bencana ni, di mana kita sudah mewujudkan grup-grup WhatsApp, yang mana untuk makluman saya sudah pecahkan pantai ni, Kampung Pantai ni kepada 4 blok. Iaitu blok 1 yang di bawah tu Pantai Avenue tu adalah blok Manggis. Daripada surau pantai ke Pulau Buah dan naik ke atas tu adalah blok Gajah, yang mana dinamakan sempena tempat tu yang gajah tu ditemui lah. Dan satu lagi adalah blok Haji Kudus, dan satu daripada New Tech hingga ke Rupang bersempadan dengan surau pantai ni adalah blok Jalan Kita. Jadi mana-mana warga Kampung Pantai yang mengalami musibah disebabkan bencana alam, bencana ini faktor yang macam mana baru-baru ni banyak rumah yang terlibat banjir, yang mana ada juga di kampung saya yang terlibat dengan itulah. Alhamdulillah, apabila dorang maklumkan masalah tu, saya juga telah menghubungi ataupun maklumkan kepada MAWIP untuk bantuan lah. Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih juga kepada MAWIP dengan tindakan pantas datang ke rumah berkenaan dan membagi tahu apa yang perlu dibuat lah. Dan hopefully adalah juga meringankan kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat dalam rumahnya lah. Of course apabila kita tahu apabila banjir ni rumah masuk air, habis barang-barang kita rusak, membersihkan lagi satu kerja itulah. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada MAWIP yang mana dengan pantaslah datang ke rumah berkenaan membantu. Okey.
Dari segi itu juga saya harapkan juga kepada warga kampung yang mana bantulah kami apabila kami adakan satu program apa semua. Ini adalah dari segi kita punya mufakat kampung. Betul. Mana kalau selalunya yang paling saya susah hati kalau ada program gotong royong ni lah. Saya susah hati dengan kehadiran atau crowd penduduk kampung ni lah. Yang mana kadang-kadang kita jemput orang-orang yang ada di Labuan ni yang memang berjawatan untuk datang. Jadi kita kalau penduduk kampung ni 2,000 orang, kalau 10% pun tak sampai dia punya kehadiran tu, kita agak terasa jugalah. Jadi saya harapkan kalau ada apa-apa program Kampung Pantai ni, minta bantulah. Tolonglah. Kita bukan minta sumbangan duit apa semua. Kita cuma minta bantuan kehadiran, tenaga. Yang kita di mana sana satu spirit yang mana kita boleh mengenal di kampung ni. Yang apa yang saya dapat juga ni, apa yang selama saya jadi ketua kampung ni, kadang-kadang yalah, mungkin Kampung Pantai ni dikategorikan sebagai kampung dekat bandar. Kampung bandar lah ceritanya. Yang mana ada yang sebelah rumah pun dah kenal. Kalau anak-anak mudanya lagi lah, inilah saya merayu kepada anak-anak muda yang apabila kita minta untuk lantik jadi EJK itu, tolonglah untuk ambil kesempatan dan bergiat dalam kampung lah. Yang mana perlunya perhubungan antara kita sesama manusia ni lah. Apa yang kita tahu sekarang ni, diorang ni lebih kepada berhubung dengan telefon, bercakap dengan telefon, berkawan dengan telefon. Even sebelah rumah pun tak kenal. Jadi satu yang agak kita risau, yang mana ini pun saya sudah pun cakap dengan pengarah perpaduan tempoh hari dari segi aspek KRT inilah, yang kemungkinan KRT ini akan lupuslah disebabkan penyambung kami ini tiada sudah. Anak-anak muda tidak mau melibatkan diri. Jadi saya harapkanlah juga anak-anak muda di Kampung Pantai ini, walaupun kamu ni bukan penduduk asal, penyewa apa semua, selagi kamu di pantai itu, kamu adalah dikategorikan sebagai warga kampung pantai. Betul. Okey, jadi itulah besar harapan Ketua Kampung sendiri agar mendapat kerjasama semua pihak. Ya, betul. Terutamanya dalam apa juga aktiviti lah yang dilakukan di Kampung Pantai. Ya, dalam memberi sokongan itu sama-sama untuk memajukan Kampung Pantai itu sendiri. Bukan untuk ketua saja tapi untuk seluruh warga kampung tersebut. Apapun, terima kasih ketua. Boleh lagi? Ada satu lagi. Ada lagi satu. Okey. Memandangkan saya punya luar punya aktiviti ni kan, saya juga ingin, saya ni sebagai EJK sebagai Labuan 4x4 ini klub, saya akan mengalu-alukanlah kepada warga Labuan ataupun di luar Labuan, di mana kami akan mengadakan Labuan Super Novice 4x4 Challenge 2026 pada tarikh 12 hingga 14 Jun di trek di Kensam sanalah. Dan kita harap warga Labuan ataupun di luar Labuan datanglah untuk support event kami, yang mana players 4x4 ni bukan saja dari Labuan tapi daripada Sabah, dari Sarawak dan juga dari Brunei yang akan datang, yang mana kereta dari luar kita nampak macam kereta biasa, tapi dari segi peralatan, dari segi anunya, memang kereta ni hebatlah. Kalau saya kira Kerabau pun kalah. Kalau dia sudah masuk di lumpur, kalau dia naik di bukit apa semua tu, memang satu pengalaman yang jarang kita temui. Baik Ketua, masa pun semakin tidak mengizinkan. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ramdan bin Abidin, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pantai, atas kesudian untuk membawakan nama Kampung Pantai untuk kita kenali lagi hari ini. Ya, dan apapun tuan-tuan, nampaknya tugasan kami pun sampai di sini saja menemani anda menuju Salam Padian untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 hari Selasa. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM awal pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Betul. Dan selepas ini kita akan mengikuti berita dunia 10
pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM. Dan akan kembali menemani anda menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan dengarkan juga seketika nanti Cakna Bahasa terus bersama-sama kami di Labuan FM hingga penghujung siaran kami 7 malam nanti. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.